Sabah dapat daripada persekutuan. Okay, kalau kita bercakap tentang MA63 ni Dato' kan, when we look at parlimen sekarang, right, of course kita melihat ada satu perubahan yang cukup dinamik lah. Kalau zaman-zaman dulu mungkin time Tun Mahathir, kalau cakap pasal MA63 terus masuk ISA. Cuma sekarang ini kita melihat bahawa MA63 ini setiap kali pemimpin daripada Sabah sudah mula bersuara tentang perkara ini dan federal ambil kira tentang perkara ini. Tapi dalam pengalaman Datuk sendiri kan sebagai tokoh lama dalam arena politik ini, dan Datuk you hit it on point tadi bahawa cabaran yang terbesar untuk menghadapi memperjuangkan MA63 ini adalah seolah-olah kita ni pemimpin-pemimpin dari Sabah, as you mentioned, backing sejak. There is no cohesiveness. So, bagaimana sekiranya Datuk melihat perkara ini, bagaimanakah kita di Sabah ini make sure that pemimpin-pemimpin kita ini satu suara macam Sarawak? Okey, 40 okey. Sabah ini mempunyai advantage. Ya. Yeah. Iaitu dalam kontrak itu, perjanjian itu ada 40% royalty. Okay. Sarawak tidak ada ya? Yes, of course. Not include in. Okay. But did you realize, daripada 40% itu, Sabah dapat, Sarawak dapat ya? Sarawak diam. Tapi apabila Sabah dapat, dia pun dapat. Dia tepuk tangan. Orang Sabah masih teriak. Di Parlimen, saya pernah duduk membincangkan dalam MA63 ini. Dalam perjanjian itu seharusnya 40% itu adalah perjanjian persetujuan. Tetapi dia kata apabila tidak ada persetujuan, maka kerajaan kedua-dua persekutuan dan negeri berhak melantik satu konsultan bebas menentukan berapa takrif sebenarnya yang perlu dibayar. Saya tanya dalam dua undang negeri 3 kali. Masih dia cakap belum masanya sampai masa untuk melantik penafsir bebas.